Bismillahirrahmanirrahim. Salam SKBC di hatiku, salam SKBC anak ibu segala ilmu, salam SKBC melestarikan saksiat terpuji yang berusaha Encik Muhammad Ali bin Alimin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Canggam, yang diraikan Encik Nur Azman bin Abdul Aziz, mantan Guru Penolong Kanan Curriculum SK Bukit Canggam, Barisan Penolong Kanan SK Bukit Canggam, Barisan Guru SK Bukit Canggam, dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah malam kita panjatkan rasa syukur kehadiran Ilahi yang telah mengizinkan kita sekalian untuk sama-sama berada di dekat rakanan ini bagi menjayakan majlis lambaian kasih sayang Republik sempena perindahan yang berusaha Encik Nur Azman bin Abdul Aziz. Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk meraihkan satu majlis, tetapi untuk menghargai sebuah perjalanan yang penuh dengan jasa, pengorbanan dan kenangan yang tidak ternilai. Ayam rintik di pinggir hutan nampak dari tepian telaga. Nama yang baik jadi ingatan 1000 tahun terkenang juga. Tanam durian tumbuh kelapa, terbit bunga pucuknya mati. Bunyi mutuan kami tak lupa, sudah terpahat di dalam hati. Hadirin sekalian, majlis pada hari ini dimulakan dengan memohon keberkatan dan rahmat Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru majlis dengan segala hormat yang menjemput Encik Muhammad Ridwan bin Ghazali untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, pada pagi majlis yang pada bermakna ini kami berhimpun dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang sepenuh majlis lambaian kasih sanjungan budi bagi meraihkan insan yang amat kami hormati Ustaz Nur Azman bin Abdul Aziz. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami merafakkan kesyukuran atas segala nikmat dan kurnia-Mu. Kau himpunkanlah kami dalam majlis yang penuh berkah ini. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan hidup dan serta kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ya Ustaz Nur Azman, Engkau balaskanlah segala jasanya, pengorbanannya dan bakti yang telah diturahkan dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Ya Allah, jadikanlah segala ilmu yang disampaikan sebagai amal jariah yang berterusan, yang mengalir pahalanya tanpa henti. Ampunilah dosa-dosanya, kedua ibu bapanya serta kami semua yang hadir dalam majlis ini. Ya Allah, sekiranya perpisahan ini satu ketentuan, maka Engkau eratkanlah silaturahim antara kami. Jadikanlah kenangan yang indah sebagai pengikat ukhuwah yang tidak akan terlerai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas bacaan doa yang dipimpin oleh Encik Muhammad Ridwan bin Ghazali sebentar tadi. Kini majlis dengan penuh takzimnya menjemput wakil murid untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Prisha untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Salam SKBC di hatiku, adab ibu segala ilmu. Yang berusaha Encik Muhammad Ali bin Alimin, Guru Besar, yang diraih Encik Nur Azman bin Abdul Aziz. Yang berusaha Wan Mazlina binti Mustafa, PK Pentadbiran. Yang berusaha Wan Hajar Rizal binti Abdul Aziz, PK Khalil Ikhwan Murid. Yang berusaha Encik Wan Muhammad Hassan bin Wan Muhammad, PK Kokuk Saudara. Yang berusaha Wan Rafiza binti Sulaiman, PK Petang. Barisan guru-guru yang dikasihi
Seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian, terlebih dahulu, saya, Prisha anak perempuan Marisen, ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak majlis kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk mewakili seluruh pelajar bagi menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis yang amat bermakna ini. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul di Dewan yang mulia ini bagi meraihkan insan yang amat istimewa, Encik Nur Azman bin mantan Didik Kurikulum SKBC dalam majlis perpisahan pertukaran beliau ke sekolah baharu. Hari ini merupakan hari yang amat berat dan menyentuh perasaan buat kami, para pelajar. Ibarat peribahasa, patah tubuh hilang berganti. Namun bagi kami, sosok seperti Encik Nur Azman tiada gantinya. Terima kasih cikgu atas segala ilmu, tunjuk ajar dan kesabaran yang tidak tertinggal dalam mendidik kami. Cikgu bukan sekadar pengajar, tetapi juga pembimbing, mentor dan bakal kepada kami di sekolah ini. Dalam bidang sukan dan kurikulum, cikgu adalah penjuru dan penyokong kuat dalam pasukan sekolah kita. Telah banyak kemenangan telah dicapai dari peringkat sekolah sehingga ke peringkat kebangsaan. Kami sedar sepanjang cikgu mendidik kami, pasti ada telapak kami yang menyinggung perasaan cikgu. Kami memohon ampun dan maaf atas segala kesalahan, kesilapan dan kenakalan kami. Sesungguhnya, teguran dan nasihat cikgu akan kami jadikan panduan hidup. Akhir kata, kami mendoakan agar Ustaz Nur Azman diberikan kesihatan yang berpanjangan, kebahagiaan dan memudahkan segala urusan dalam menempuh fasa di tempat baharu. Jasa dan budi cikgu akan kami genggam selamanya. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya menyampaikan dua buah pantun. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan ribu-ribuan. Pucuk pauk derima batu, anak sembilan di tapak tangan. Walau jauh berjauhan waktu, jasa guru tetap dalam kenangan. Sekian sahaja ucapan saya. Selamat maju jaya cikgu. Terima kasih. Saya serahkan majlis kepada juru acara majlis. Terima kasih kepada Prisha untuk ucapan kembali. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis ini semakin tiba di pusadanya. Dengan ini, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Ali bin Alimin, Guru Besar SK Bukit Canggang, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Salam SKBC di hatiku, salam SKBC adab ibu segala ilmu. Salam SKBC melestarikan sasian tertinggi. Terima kasih kepada pengacara majlis pada pagi ini yang kita raikan Ustaz Al-Alqan bin Abdul Aziz alias Ramin, mantan guru perlengkanan kurikulum, yang berusaha Puan Mazlina binti Mustafa, guru perlengkanan pentadbiran, yang berusaha Puan Hajah Nolizah binti Abdul Aziz, guru perlengkanan Hal Murim, yang berusaha Ustaz Puan Hasan bin Muhammad, guru perlengkanan kurikulum. Seterusnya yang berusaha Puan Nakisah binti Sulaiman, guru perlengkanan staf, barisan guru-guru dan anak-anak SKBC yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan guru-guru dan anak-anak SKBC yang saya kasihi, pertama dan selamanya mari sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa limpahan dan kurnianya bermula kita hidup sehingga sekarang. Anak-anak yang saya kasihi, pada tengah hari ini, pada pagi ini, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana
kita dapat bersama-sama berkumpul di dataran Nilam ini bagi menjayakan atau merealisasikan satu majlis yang kita buat khusus untuk Ustaz Nur Azman, yang mana beliau telah pun berpindah ke Sekolah Kebangsaan Sungai Manggis, dan beliau telah menjawat jawatan sebagai guru penerokanan hal ekonomi. Anak-anak yang saya kasihi, sesungguhnya sepanjang tempoh beliau, sepanjang tempoh perkhidmatan beliau di sekolah ini, tidak dapat dinafikan pastinya ada berbagai kesumbangan dan juga kejayaan yang tidak boleh dinafikan, yang telah beliau curahkan kepada Sekolah Kebangsaan Bukit Tangga. Anak-anak yang saya kasihi, bagi saya peranan beliau dalam memperkasakan bidang kurikulum amat besar, daripada merancang program, membimbing guru sehinggalah memastikan penglibatan aktif anak-anak dalam berbagai aktiviti yang menjurus kepada membina minda dan sasiah serta jati diri. Kepimpinan dan ketegasan serta keprihatinan beliau telah meninggalkan impak yang mendalam kepada seluruh warga sekolah. Banyak kejayaan yang telah kita capai bersama adalah usaha gigih dan semangat dan tidak pernah luntur yang ditunjukkan oleh beliau. Bagi pihak sekolah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih atas segala jasa pengorbanan dan bakti yang telah dicurahkan. Anak-anak, barisan guru-guru, sepanjang saya bersama dengan Ustaz Azman, antara kenangan-kenangan indah, sumbangan-sumbangan yang beliau telah lakukan, pertama sekali ialah beliau sentiasa bersama saya dalam pergi ke suatu tempat, khususnya dalam mencari sumbangan untuk program-program tertentu. Alhamdulillah, mungkin Ustaz banyak mengingatkan saya dan Ustaz juga, kita saling sama-sama belajar bagaimana nak mempengaruhi pihak-pihak tertentu untuk kita dapatkan sumbangan yang besar. Dan satu pengalaman perkongsian saya kepada semua warga sekolah di bawah kepimpinan Ustaz Azman sebagai guru penerokanan kurikulum, pihak sekolah telah pun diamanahkan untuk menjadi tuan rumah olahraga FSSD pada tahun 2024. Terus saya waktu itu buat pertama kali lah dalam sejarah Kuala Langat yang mana kita menjadi tuan rumah FSSD, seorang perasmi telah memberikan hadiah kepada pasukan yang johan, sekolah menengah 5,000, sekolah rendah 5,000. Kemudian setiap olahragawan mengikut kategori itu dia beri 200. Manakala tuan rumah dia beri 3,000 sekolah menengah, 3,000 sekolah rendah. Di samping itu juga untuk kejohanan tu, MBI tu, perasmi penutup tu bagi lagi 5,000. Jadi apa yang saya nak kongsi kat sini, tuan apa nama yang besar yang tinggal di Tengah tu, Cik Zulkifli Uban, Zulkifli Muhammad. Dia cakap dengan saya, inilah dalam pertama kali dalam sejarah ini kejohanan itu menjadi satu kejohanan yang besar. Dan di hujung perkhidmatan beliau di PBD, dia seolah-olah meninggalkan suara-suara yang baik, suara-suara yang sisi-sisi yang baik lah. Sebab sebelum itu tak pernah berlaku kan. Alhamdulillah, ini semua akan kerjasama
kita semua yang mana diketahui oleh Saudara Azman dalam menjayakan program ataupun kejohanan sukan FSST. Dan pada tahun juga, kalau tak silap saya, tingkat emas di peringkat negeri, kontingen perorangan itu tambah. Ya. Jadi begitu juga dengan kejayaan-kejayaan usaha kerjasama dengan Sahabat ini berjaya membawa masuk pasukan kelab bola sepak Selangor, sehingga anak-anak dapat berpeluang berlatih dengan bimbingan di bawah kelab bola sepak Selangor. Jadi anak-anak di sini saya kelakar sedikit menghargai terima kasih kepada Saudara Azman. Harapan saya, ya, hubungan ini tidak akan berakhir di sini. Kita masih ada lagi satu pertemuan yang khusus untuk bincangkan post-mortem yang berkaitan dengan kejohanan satu yang kita laksanakan baru-baru ini. Sama ada kita sedar atau tak sedar, 2 orang guru perlokalan daripada SKBC ini telah berpindah ke sekolah yang sama. Yang pertama sekali, Cikgu Nurdina selaku guru penolongan petang pergi ke SK Singamati sebagai guru penolongan co-curriculum. Yang kedua, Saudara Azman sendiri daripada guru penolongan co-curriculum menjadi guru penolongan M. Bagi pihak sekolah, kami mengucapkan selamat bagi jaya. Terima kasih banyak-banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Encik Muhammad Aziz Hakim atas ucapan terima kasih. Hadirin sekalian, gambar impian dan perkenangan di dalamnya simulasi hidup. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan montaj khas yang merakamkan perjalanan indah sepanjang perkhidmatan Ustaz Azman di SKBC. Sama-sama kita saksikan. love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes. Selamat pagi Jaya, selamat baru ekspedisi hatiku. Terima kasih. Salman, saya ucapkan selamat pagi jaya. Semoga prestasi dekat tempat baru lebih baik, boleh kekalkan prestasi. Yang penting Ustaz jangan stres. Kalau Ustaz stres, Ustaz cari kita orang. Jangan lupa kita orang tau. Apa-apa kalau stres, kita lepak, saya tuju. Bye Salman.
Assalamualaikum Ustaz Azman. Kami nak ucapkan terima kasih atas sumbangan Ustaz Azman sepanjang berada di SKBC. Selamat maju jaya di tempat baru dan yang paling penting jangan lupakan kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Azman. Tahniah dan selamat maju jaya di tempat baru. Kami semua di sini sentiasa mendoakan Ustaz agar dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan terus berjaya dalam setiap langkah. Terima kasih atas segala jasa, ilmu dan pengorbanan Ustaz selama berada di SKBC. Segala kenangan dan bimbingan Ustaz akan sentiasa kami hargai. Jangan lupakan kami. Bye. Untuk kali terakhir dalam kapasiti beliau di sekolah ini, mula kita mendengar ucapan daripada insan yang kita raihkan, iaitu Yang Berusaha Encik Azman bin Abdul Aziz, mantan PK Kurikulam SK Bukit Canggam, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormat dan majlis, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma. Salam SKBC di hatiku, salam SKBC adab ibu segala ilmu, salam SKBC melestarikan stasiun terpuji, salam SKBC semangat kental berjiwa cekal. Yang berusaha Cik Muhammad Ali bin Alimin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Canggam. Yang berusaha Puan Mazlina binti Mustafa, Penurul Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Bukit Canggam. Yang berusaha Puan Nurizan binti Abdul Aziz, Penurul Kanan Hal Dewan Murid Sekolah Kebangsaan Bukit Canggam. Yang berusaha Tuan Muhammad Hasan bin Tuan Muhammad, Penurul Kanan Sekolah Kurikulam. Terusnya Puan Rafizah binti Sulaiman, Penurul Kanan serta Sekolah Kebangsaan Bukit Canggam. Bunga melur di
di tepi halaman, harum mewangi jadi hiasan. Terima kasih hadirin budiman, sudi bersama memeriahkan majlis perpisahan. Alhamdulillah. Lupa pula saya dah sebut ya. Maafkan saya. Seterusnya kepada barisan guru-guru ya. Barisan guru-guru yang hebat-hebat daripada SK Bukit Janggang, staf-staf sokongan, seterusnya murid-murid SK Bukit Janggang yang dikasihi sekalian. Ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia pada hari ini saya dapat hadir di satu majlis yang sangat indah dan sangat bermakna, yaitu majlis lambaian kasih sanjungan budi untuk meraihkan perpisahan diri saya. Ya. Pertama sekali saya ingin merangkapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas penganjuran majlis yang begitu permanen ini, yaitu majlis lambaian kasih sanjungan budi. Sesungguhnya majlis ini amat menyentuh hati dan akan saya kenang sepanjang hayat. Terima kasih juga atas segala penghargaan, sokongan dan kerjasama yang diberikan kepada saya sepanjang berada di sekolah ini. Sejujurnya, ya, seperti itu. Sebenarnya saya berada di sekolah SK Bukit Janggang ini tidaklah berapa lama ya. Saya memulakan tugasan ya. Untuk maklumat semua, saya telah mula bertugas di sekolah ini pada bulan September 2023 dan menamatkan perkhidmatan di sekolah ini pada 1 April 2026. Dalam tempoh 2 tahun lebih sikit lah. Walau bagaimanapun, walaupun tidak berapa lama perkhidmatan saya di sini, sejujurnya sepanjang tempoh lebih kurang saya berada di sini, terlalu banyak kenangan manis ya, pengalaman berharga dan ilmu yang saya perolehi bersama waktu sekolah yang saya kasih ini. Terima kasih kepada guru tuan guru besar, barisan pentadbir dan semua guru-guru yang telah bekerjasama memberikan cetusan-cetusan idea dan juga bimbingan sehingga kan saya dapat menguruskan unit kurikulum sekolah Bahasa Bukit Janggang dengan baik. InsyaAllah ini adalah hasil usaha sama dan kerja berpasukan di kalangan semua guru-guru di sekolah ini. Terima kasih. Saya bersyukur kerana diberi peluang untuk berkhidmat di sebuah sekolah yang hebat ini. Sekolah yang besar, bilangan muridnya yang ramai, bilangan kekuatan guru yang ramai. Ini adalah peluang ataupun strength, kekuatan kepada sekolah ini ya. Mana biasanya sekolah-sekolah yang besar ini ada peluang besar untuk memenangi ataupun menempatkan murid mereka mendapat ya, sijil pencapaian ataupun naik podium. Kerana kelebihan sekolah-sekolah yang besar ini adalah bilangan pelajarnya yang ramai. Berbanding sekolah saya sekarang ni, ya murid-murid ya, murid-murid pada depan semua. Ini cikgu kali terakhir cikgu cakap di depan kamu ni.
lepas ni cikgu tak akan ada peluang lagi bercakap dalam kamu. Saya harap semua murid-murid mana depan pasang telinga, ya. Adab ibu segala ilmu. Adab, ya. Okey, adab di dalam tempat perhimpunan. Okey, dengar murid-murid semua. Saya tidak mahu bercakap sendiri. Dengan kepimpinan yang mantap dan padu, segala cabaran dapat diharungi dengan jayanya. Alhamdulillah. Ya. Pengalaman saya menguruskan kurikulum merupakan satu pengalaman yang sangat-sangat berharga. Ya. Memerlukan kesabaran, memerlukan kepandaian mencari dana, ya. Sedikit tips lah, ya, macam mana nak memenangi hati untuk kita mencari dana, ya. Ini pada Ustaz Wan, Ustaz Wan lah. Kalau nak mencari dana ni kita kena ambil hati ataupun ialah tawan hati orang yang kita nak minta. Bukan saja orang tersebut, pegawai dia pun kita kena tawan hati dia. Curi hati dia, barulah insyaAllah dana juga dapat. Kalau kita tak dapat curi hati dia, agak payah sedikit lah, ya. Itu sebenarnya, ya. Dalam apa-apa juga gerak kerja kita, ya, bersama guru dan sebagai murid, yang pastinya kita kena pandai mengambil hati pelanggan-pelanggan kita itu, ya. Selepas itu barulah mudah untuk kita membuat kerja bersama-sama, insyaAllah. Baik. Untuk anak-anak murid semua, dengar, anak itu, ada murid-murid semua, murid-murid SK di sini, anda semua adalah harapan dan impian sekolah dalam merealisasikan kemandirian murid yang holistik. Saya amat berbangga dengan pencapaian anda semua, ya. Murid-murid yang di hadapan saya, ya, saya lihat kamu ni semua ada harapan untuk mencapai kejayaan dari semua segi, sama ada kurikulum, co-kurikulum maupun hal-ehwal murid, terutama sekali dari segi sahsiah dan ketokohan. InsyaAllah, ya, untuk kemenjadian murid memerlukan kemenjadian guru, dan apabila kemenjadian ini terjadi di sekolah, maka akan berlakulah kemenjadian sekolah. Jadi saya ucapkan tahniah di atas kejayaan sekolah pembasahan Bukit Canggang, di atas apa-apa juga kejayaan, terutama dalam kejayaan SKAS di ADSK dan sebagainya. Tahniah dan terima kasih. Yang penting ini adalah di atas kerjasama semua guru-guru yang ada di sekolah ini. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Persatuan Ibu Bapa Guru, masyarakat kampung, NGO serta rakan strategik yang sentiasa memberikan sokongan padu pada pihak sekolah. Kerjasama erat antara sekolah dan komuniti inilah yang menjadi kekuatan utama dalam melonjakkan kecemerlangan sekolah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga sekolah atas kerjasama yang diberikan sepanjang saya menjalankan tugas sebagai penolong kanan co-kurikulum sekolah ini. Segala usaha, komitmen dan semangat berpasukan yang ditunjukkan amat-amat saya hargai. Saya ingin memohon kemaafan sekiranya sepanjang saya menjalankan amanah ini terdapat sebarang kesilapan,
kesilapan atau kekurangan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Akhir kata, saya mendoakan semoga sekolah Pasaran Bukit Canggah terus cemerlang untuk masa-masa akan datang dalam semua bidang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Terbang tinggi si burung merpati, hinggap sebentar di dahan cemara. Jasa tuan-tuan tetap diakui, kenangan bersama takkan dilupa selamanya. Terima kasih semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata-kata yang begitu tulus, yang pastinya akan terpahat dalam ingatan kita semua. Duduk tegak. Nah, mari kita santai seketika dengan persembahan nyanyian daripada White Couple dengan Intizam yang akan menyanyikan sebuah lagu bertajuk Terima Kasih Segalanya.
dipersilakan. Kepada Tuan Guru Besar SD Bukit Cakap, iaitu Encik Muhammad Ali bin Adibin.
9 tahun 4